jangan beli small bar item seperti 0.5 gram, 1 gram, separuh dinar, 1 dinar dan 5 gram jika tuan-puan nak cepat untung dalam simpanan emas. Item-item kecil yang sebegini, kos pembuatannya lebih tinggi. Jadi, ada cara yang lebih baik dan lebih murah untuk tuan-puan dapatkan dengan harga yang lebih rendah, iaitu tuan-puan beli melalui kaedah Ekor Emas Sikit Public Gold. Bila sudah cukup gram dalam akaun, tuan-puan boleh arahkan sistem untuk keluarkan emas tersebut. Contohnya 1 gram. Bila sudah ada 1 gram dalam akaun, boleh arahkan sistem untuk keluarkan item 1 gram emas tersebut tanpa tinggalkan baki emas dalam akaun gap tersebut. Ataupun kalau tuan-puan nak keluarkan 5 gram, kumpul sahaja sampai cukup 5 gram dalam akaun dan tuan-puan boleh terus keluarkan item 5 gram on the spot. Jadi itu adalah cara yang lebih murah untuk tuan-puan dapatkan small bar item yang sebegini. Jadi bagi yang berminat nak mulakan simpanan emas, tuan-puan boleh mulakan tabungan emas rendah RM100 melalui kaedah Ekor Emas Sikit Public Gold. Tuan-puan boleh klik link di bio saya ataupun rujuk pin video untuk saya bantu tuan-puan mulakan simpanan emas bersama Public Gold.